Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. PM Anwar bakal umum lebih banyak berita baik untuk rakyat menjelang Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa lagi berita gembira untuk rakyat dalam masa terdekat menjelang sambutan perayaan Aidilfitri. Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Albaidah berkata, segala inisiatif kerajaan ini diharap dapat meringankan beban rakyat dalam berdepan tekanan kos sara hidup. Sebagai imbasan, antara pengumuman utama Perdana Menteri pagi tadi termasuklah pengkreditan awal sumbangan Tunang Rahmah STR Fasa 2 bermula pada hari ini. Penyaluran bantuan khas kewangan 2026 melibatkan pejabat awam, pesara dan veteran, selain imam, bilal, guru kafar dan sebagainya. Pagi tadi juga kita mendengar siri program jualan rahmah madani di seluruh negara akan diperluas. Selain inisiatif subsidi tiket penerbangan Fly Siswa turut diperluas. Ini merupakan antara pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri. 7 perkara kesemuanya telah pun diumumkan. InsyaAllah Perdana Menteri juga akan mengumumkan beberapa lagi berita baik buat rakyat dalam masa terdekat menjelang sambutan Aidilfitri. Jadi sama-sama kita nantikan. Sementara itu, Tunku Nasrul memaklumkan pejabat Perdana Menteri juga sedang giat memantau serta meneliti perkembangan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri sendiri memantau secara serius operasi evakuasi rakyat Malaysia dari zon konflik di Asia Barat setelah pengesahan Majlis Keselamatan Negara dibuat pada hari ini. Perdana Menteri sekali lagi menekankan bahawa nyawa rakyat Malaysia diutamakan dalam apa jua keadaan, terutamanya situasi kritikal yang tidak menentu, ujarnya. Mengambil keberkatan Ramadan, Tunku Nasrul berkata Perdana Menteri mendoakan agar keseluruhan operasi evakuasi ini berjalan lancar dan kesemua rakyat Malaysia yang terjejas dapat dibawa pulang ke tanah air dengan selamat.